Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Puan Nurul Adibah Muhammad Rashid dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, hari ini kami sekumpulan akan membentangkan hasil kerja kumpulan kajian tindakan dalam pendidikan kod kursus GGGB 5023. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu Raida Rahman, saya sendiri Rasha Natasha, Rina Rehana, Syazwan Natasha, Anis Atira dan Nur Syazwani. Baiklah, tajuk kajian kami adalah pendekatan bermain sambil belajar dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi melalui teknik Jawi Mania dalam kalangan murid tahun 3 dan 5. Okay, kenapa kami pilih tajuk ni? Kerana setelah beberapa penelitian, kami mendapati sebilangan murid tu menunjukkan minat yang rendah terhadap subjek Jawi dan didapati juga murid ini mengalami kesukaran dalam mengenal, membaca dan menulis huruf Jawi. Jadi pendekatan teknik Jawi Mania ni adalah pendekatan yang interaktif yang kami boleh bagi, yang boleh kami cipta untuk murid-murid tu belajar sambil bermain dalam pembelajaran Jawi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang refleksi pembelajaran dan baiklah. Menurut kajian yang telah ditulis oleh Muhammad Rashid pada tahun 2021, di dalam kajian beliau menyatakan bahawa Jawi ini adalah asas penting kepada pembinaan jati diri bangsa dan perlu dikekalkan sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan kebangsaan, khususnya di peringkat sekolah rendah. Untuk refleksi pengajaran yang lalu, kami telah menemubual seorang guru ganti yang telah mengajar subjek pendidikan Islam di bawah program MyStep, di mana guru ganti ini telah mengajar selama 2 tahun di beberapa sekolah rendah. Hasil daripada temubual kami dengan guru tersebut, beliau menyatakan isu penguasaan tulisan Jawi ini adalah isu yang sangat membimbangkan. Ini kerana beliau telah menyatakan isu ini bukan terjadi pada tahap 1 saja, akan tetapi tahap 2 juga ramai yang masih tidak menguasai Jawi dengan baik. Majoriti pelajar yang beliau ajar tidak kenal huruf dan tidak boleh menyambung huruf jadi suku kata dan juga tidak lancar membaca perkataan, sebuah perkataan Jawi itu. Dan beliau selain itu juga beliau menyatakan bahawa isu penguasaan Jawi ini bukan sahaja berlaku pada beberapa murid. Majoriti semua murid mengalami masalah-masalah pembacaan Jawi, tulisan Jawi ataupun menyambung huruf Jawi. Maksudnya masalah ini adalah meluas, bukan murid terpencil sahaja. Selain daripada itu juga, beliau juga menyatakan guru pendidikan Islam yang lain juga menyatakan bahawa isu penguasaan Jawi ini adalah sangat-sangat penting kerana mereka juga menyatakan untuk mengajar seorang murid itu mereka memerlukan beberapa pendekatan yang menarik. Sebagai contoh, yang mereka juga membuat pembelajaran sambil bermain. Dengan pendekatan itu, murid secara perlahan-lahan dapat menguasai Jawi walaupun lambat. Walaupun lambat, tetapi nampak hasilnya. Begitu. So, interaktif bermain sambil belajar ni sangat-sangat beliau galakkan untuk dilakukan kepada murid-murid yang mengalami lemah tulisan Jawi, membaca Jawi ataupun menyambung huruf Jawi. Oleh itu untuk meningkatkan penguasaan bahasa Jawi ni secara menyeluruh dan berkesan, beliau mencadangkan juga pendekatan pengajaran yang menggabungkan elemen permainan dan aktiviti visual ataupun pelibatan aktif di kalangan murid di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reda binti Rahman. Fokus kajian ini adalah untuk mengetahui tahap kelemahan murid dalam Jawi dan mencadangkan intervensi untuk murid yang kurang menguasai Jawi. Sasaran kajian adalah 8 orang murid dalam kelas
tahun 3 dan 5 di sebuah sekolah yang terletak di Kota Kinabalu, iaitu SKI 662, dan sasaran ini dikenal pasti oleh guru agama kelas 3 dan 5 itu sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya Rina Rayhana binti Hanafiah P150587 akan membentangkan tentang persoalan kajian dan juga objektif kajian ini. Baiklah, pertama sekali kita akan lihat kepada persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 persoalan kajian yang dapat diutarakan. Pertama sekali, apakah amalan pengajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan Islam serta cabaran yang dihadapi akibat kurangnya pemahaman murid dalam tulisan Jawi yang boleh mempengaruhi pembelajaran subjek pendidikan Islam. Yang kedua, apakah tahap pemahaman murid tahun 3 dalam kemahiran Jawi serta cabaran yang dihadapinya. Dan yang terakhir sekali adalah bagaimanakah cara bagi mengatasi masalah pemahaman tulisan Jawi sekaligus mempertingkatkan kemahiran sedia ada dalam kalangan murid. Seterusnya terdapat 3 objektif khusus yang perlu dicapai dalam kajian ini, iaitu pertama sekali mengenal pasti amalan pengajaran yang biasa digunakan oleh guru pendidikan Islam dan cabaran yang dihadapi dalam mengajar subjek tersebut melalui proses temu bual. Yang kedua, mengenal pasti tahap kefahaman murid tahun 3 dalam kemahiran Jawi serta cabaran yang dihadapinya dalam mempelajari subjek ini melalui soalan-soal selidik. Dan akhir sekali adalah mencadangkan intervensi bagi mengatasi masalah pemahaman tulisan Jawi dan mempertingkatkan kemahiran sedia ada dalam kalangan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anis Atirah binti Yuslizam dan saya akan meneruskan pembentangan mengenai tinjauan awal. Dalam kajian ini, instrumen yang kami gunakan untuk mengutip data ada 2, iaitu yang pertama adalah melalui temu bual dan yang kedua ialah melalui soal selidik. Yang pertama adalah temu bual. Temu bual ini bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang berkaitan serta mencari solusi yang berkesan bagi membantu murid-murid mengatasi kesukaran tersebut. Dan untuk soal selidik pula, ia bertujuan untuk menilai tahap penguasaan murid-murid terhadap penguasaan Jawi serta mengenal pasti cabaran yang mereka hadapi dalam mempelajarinya. Okey, baiklah. Di sini kami sertakan tata cara kutipan data. Yang pertama adalah melalui temu bual. Temu bual ini kami laksanakan ke atas guru agama kelas tahun 3 dan 5, di mana ia bertujuan untuk mengenal pasti amalan pengajaran yang biasa digunakan oleh guru tersebut dan cabaran yang dihadapi dalam mengajar pendidikan Islam. Kemudian kami menjalankan soal selidik ke atas 8 orang murid kelas tahun 3 dan 5. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 8 orang murid tersebut untuk mengenal pasti tahap kefahaman mereka dalam kemahiran Jawi serta yang dihadapi dalam mempelajarinya. Baiklah, seterusnya saya meneruskan dengan tata cara analisis data. Terdapat 2 jenis analisis yang digunakan dalam kajian ini, iaitu analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak memerlukan sebarang pengiraan. Oleh itu, data yang kami gunakan untuk analisis kualitatif adalah hasil temu bual, iaitu bersama responden kajian yang terdiri daripada guru-guru pendidikan Islam yang mengajar tahun 3. Manakala analisis kuantitatif adalah analisis yang memerlukan pengiraan. Hasil daripada analisis kuantitatif akan menghasilkan data yang lebih sistematik, tersusun dan juga boleh dibentukkan dalam bentuk statistik. Bagi kajian kami, analisis kuantitatif adalah hasil borang soal selidik yang dijawab oleh responden yang terdiri daripada 8 orang murid tahun 3 dan 5 untuk mengenal pasti tahap kefahaman mereka dari segi kemahiran Jawi serta cabaran dalam mempelajarinya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dari segi dapatan tinjauan awal, iaitu dari segi temu bual. Menurut responden, kelemahan PDP yang sering dilakukan oleh beliau adalah
bergantung sepenuhnya dengan buku teks dan juga buku aktiviti sebagai sumber asas pengajaran. Seperti yang kita tahu, buku teks sepenuhnya adalah dalam tulisan Jawi. Ini akan menjadi satu cabaran bagi pelajar untuk membaca dan memahami fakta yang ingin disampaikan oleh guru. Kemudian adalah dari segi disiplin pelajar membawa buku mengikut jadual. Seperti yang kita tahu, tidak semua pelajar begitu disiplin dalam membawa buku mengikut jadual sama ada buku teks maupun buku aktiviti. Kemudian menurut responden, terdapat 8 orang murid dari 3 dari 5 masih belum menguasai asas tulisan Jawi, iaitu mengenal huruf hijaiyah dan juga terutamanya dari segi penggabungan huruf hijaiyah yang membentuk satu perkataan. Dan akhir sekali, menurut responden, pelajar hanya dapat membaca perkataan yang mudah sekiranya ada bimbingan guru seperti perkataan-perkataan saya, kereta, buku, semua itu perlu adanya bimbingan guru. Hasil dapatan tinjauan awal melalui soal selidik 8 orang murid kelas 3 dan 5 adalah 6 orang menjawab ya dan 2 orang menjawab tidak untuk soalan yang pertama, iaitu saya mengenal huruf-huruf Jawi. Soalan yang kedua, saya tahu perbezaan huruf Jawi yang hampir sama bentuk, 100% menjawab ya. Soalan yang ketiga, saya boleh membaca perkataan mudah dalam Jawi, contohnya perkataan buku ataupun rumah. 5 orang menjawab ya dan 3 orang menjawab tidak. Soalan yang keempat, saya boleh menulis semula perkataan Rumi ke dalam tulisan Jawi dengan betul. 4 orang menjawab ya dan 4 orang menjawab tidak. Soalan yang kelima, saya tahu cara menyambung huruf Jawi di dalam satu perkataan. 1 orang menjawab ya dan 7 orang menjawab tidak. Saya boleh mengeja nama sendiri di dalam Jawi. 3 orang menjawab ya dan 5 orang menjawab tidak. Saya seronok belajar tulisan Jawi di dalam kelas. 8 orang menjawab ya. Dan soalan yang terakhir, saya memerlukan bantuan guru bila membaca atau menulis tulisan Jawi. 100% menjawab ya. Hasil analisis soal selidik ini menunjukkan bahawa murid kelas tahun 3 dan 5 ini, 8 orang murid kelas tahun 3 dan 5 mempunyai tahap minat yang sangat positif terhadap pembelajaran Jawi, namun mereka masih memerlukan sokongan yang berterusan daripada guru, terutamanya dalam aspek penulisan, penyambungan huruf dan juga ejaan perkataan. Kelemahan dalam kemahiran asas ini memerlukan perhatian segera agar murid dapat menguasai tulisan Jawi dengan lebih baik. Justru itu, satu pendekatan intervensi yang berperingkat dan sistematik juga berfasa amat diperlukan bagi membantu meningkatkan kemahiran dan penguasaan Jawi dalam kalangan murid secara beransur-ansuran dan juga berkesan. Okay, baiklah, seterusnya cadangan intervensi Jawi Mania. Okay, melalui soal selidik tadi kita dapat lihat bahawa murid menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembelajaran Jawi. Namun mereka menghadapi kesukaran dalam penyambungan huruf, ejaan dan juga penulisan. Dan mereka juga berada dalam tahap yang rendah untuk penguasaan asas Jawi. Okey, maka dengan itu, intervensi ini direka khas untuk membantu murid secara sistematik dan juga berfasa. Fokus dia adalah kepada peningkatan progresif kemahiran. Okey, struktur modul pula dibagikan kepada 3 tahap. Tahap yang pertama, pengenalan huruf asas Jawi. Yang kedua, membaca suku kata mudah. Tahap yang ketiga pula, membaca dan menyusun huruf menjadi perkataan. Okay, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah aktiviti berperingkat dan juga berasaskan permainan. Contoh aktiviti adalah permainan huruf, bowling huruf, menyusun perkataan, latihan menulis Jawi, yang mana matlamat intervensi ini adalah untuk mencapai ataupun membina keyakinan murid dan juga kefahaman secara bertahap. Yang kedua adalah untuk mencapai penguasaan Jawi yang kukuh menjelang akhir intervensi. Okey, baiklah. Untuk aktiviti intervensi yang pertama adalah melalui game ular dan tangga Jawi, yang mana guru akan menyediakan satu poster besar yang mengandungi huruf alif sehingga hurufnya dan juga dadu, serta 8 buah permainan untuk setiap seorang murid. Okey, langkah pelaksanaan dia adalah murid perlu membaling dadu dan menggerakkan buah permainan mengikut bilangan yang diperolehi. Contohnya, bila mendapat nombor 3, maka murid akan gerakkan kepada huruf ta dan guru akan meminta murid untuk menyebut 3 huruf yang dia sudah lalui. Okay, alif, ba dan juga ta. Dan sekiranya murid terkena pada huruf jim, contoh di sana ada ular, jadi murid perlu turun kepada huruf zai sekiranya dia boleh menyebut huruf alif sehingga huruf zai tanpa ada sebarang kekeliruan.
Okey, dengan bimbingan guru. Okey. Okey, peranan guru di sini adalah membimbing murid secara konsisten sepanjang 5 hari sesi intervensi. Okey, permainan ini akan dilakukan selama 5 hari, satu minggu lah. Okey, sebab ini minggu yang pertama. Okey, jadi kemudian guru akan membuat penilaian pada hari yang kelima, iaitu dengan menunjukkan 5 huruf jawi secara rawak dan murid perlu menyebut satu persatu dengan betul. Okey, baiklah. Untuk minggu yang kedua pula, tahap kedua adalah permainan bowling suku kata Jawi. Okey, fokus di sini adalah mengeja dan juga membaca suku kata yang bersambung dalam tulisan Jawi. Langkah pelaksanaan adalah murid perlu membaling bola bowling ke arah pin bowling. Jika terkena 1 sehingga 3 pin, maka murid perlu membaca suku kata yang ditampal pada pin tersebut dan guru perlu membimbing murid yang masih keliru ataupun lemah. Okay, suku kata ditukar setiap hari bagi pendedahan yang pelbagai. Aktiviti berlangsung secara 5 hari berturut-turut dan pada hari yang kelima guru akan menyebut 2 suku kata dan murid perlu menunjukkan kata kad ataupun pin yang ditampal. Okay. Hasil pembelajaran melalui game ini, murid dapat mengecam dan juga membaca suku kata Jawi secara bersambung dan juga memperluaskan kosakata Jawi melalui variasi suku kata harian. Okey, untuk aktiviti intervensi tahap yang ketiga pula adalah susun huruf Jawi. Fokus di sini adalah untuk membaca dan juga menyusun huruf Jawi menjadi satu perkataan bermakna. Langkah pelaksanaan pula adalah guru akan menggunakan flashcard yang mengandungi gambar dan juga perkataan dalam tulisan Jawi. Guru menyebut perkataan dan murid akan mengulang secara lisan. Kemudian murid akan dibagikan kepada 4 kumpulan kecil, 2 orang setiap kumpulan. Setiap kumpulan diberikan huruf tunggal secara rawak berkaitan dengan gambar. Contohnya adalah kereta, kaf, roya, ta, alif dan guru akan menambah lagi contoh huruf sin dan juga huruf kha. Okay, murid perlu menyusun huruf Jawi yang betul berdasarkan flashcard yang telah dipelajari. Guru membuat penilaian berdasarkan hasil susunan perkataan oleh setiap kumpulan. Okay, hasil pembelajaran murid dapat membaca perkataan Jawi dengan bantuan visual dan juga menggalakkan kerjasama kumpulan kecil dan juga sokongan rakan sekumpulan. Okay, baiklah. Untuk ini adalah contoh flashcard untuk aktiviti tahap yang ketiga. Kita tengok di sini gambar yang di tengah adalah motor. Jadi guru akan memberikan beberapa huruf rawak. Contohnya waw, ra, dal, do, ghain, mim, waw, ta dan juga tha. Maka murid akan menyusun huruf mengikut perkataan motor yang ada di dalam flashcard ini dan kemudian guru akan membuat penilaian ke atas penyusunan huruf Jawi tersebutlah. Dan kemudian guru akan memberikan flashcard yang berlainan setiap hari sepanjang intervensi tahap 3 berlangsung. Nama saya Syazwa Natasha, bernomor metrik P150613. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan cadangan penilaian yang digunakan sepanjang pelaksanaan intervensi Jawi Mania. Penilaian yang dirancang adalah pelbagai, menyeluruh dan juga berfokus kepada murid bagi memastikan keberkesanan intervensi ini. Cadangan yang pertama iaitu penilaian formatif yang berterusan. Penilaian formatif ini dilakukan secara berterusan melalui aktiviti seperti latihan menulis, teka silang kata Jawi, permainan suku kata dan padanan huruf. Tujuan cadangan ini adalah untuk menilai tahap penguasaan murid secara berkala dan mengesan kelemahan awal bagi pembetulan. Sebagai penambahbaikan, guru perlu diberi latihan yang mencukupi dan digalakkan melibatkan murid dalam penilaian kendiri untuk mengurangkan beban guru. Yang kedua pula, penilaian sumatif berasaskan tugasan asli. Penilaian sumatif dijalankan di akhir intervensi melalui tugasan seperti buku skrap, projek tulisan Jawi yang pendek dan juga persembahan mini projek. Pendekatan ini memberi pengalaman
pembelajaran yang menyeluruh dan membolehkan murid mengaplikasikan kemahiran jawi dalam situasi yang sebenar. Penambahbaikan termasuk juga merancang tugasan berskala kecil serta menyediakan panduan dan contoh untuk membantu murid supaya mereka lebih memahami tugasan dengan lebih jelas. Baiklah, seterusnya yang ketiga, iaitu penggunaan rubrik penilaian mesra murid. Rubrik penilaian digunakan untuk memastikan penilaian dijalankan secara objektif dan konsisten. Ini adalah untuk membantu murid memahami kriteria kejayaan kerja mereka. Bagi murid tahap rendah, rubrik boleh dipermudahkan dengan visual ataupun warna. Guru juga disarankan untuk mendapat latihan dalam membina rubrik berasaskan tahap kognitif murid. Yang keempat, penilaian kendiri dan rakan sebaya. Penilaian kendiri dan rakan sebaya dapat menggalakkan refleksi diri dan pembelajaran secara kolaboratif. Sebagai contoh, mereka menilai hasil tulisan rakan mereka dengan menggunakan lembaran semakan yang mudah. Namun begitu, bimbingan daripada guru amatlah penting supaya proses ini dapat berjalan dengan lancar dan proses ini tidak membingungkan ataupun mengelirukan murid. Dan cadangan penilaian yang terakhir ialah integrasi teknologi dalam penilaian. Aplikasi seperti kuis interaktif jawi ataupun rakaman bacaan audio dan juga permainan digital boleh digunakan sebagai bentuk penilaian yang tidak formal. Pendekatan ini boleh dikatakan menyeronokkan dan juga proses yang mudah untuk guru supaya mereka dapat mengumpul data. Walau bagaimanapun, cabaran dari segi akses teknologi perlu ditangani dengan penggunaan platform yang mesra pengguna dan juga sokongan infrastruktur daripada pihak sekolah. Secara kesimpulan, penilaian dalam intervensi ini tidak hanya memberi markah, tetapi sebagai alat untuk mereka membina kemajuan murid secara menyeluruh. Pelbagai kaedah yang digunakan dapat menilai pencapaian mereka secara adil dan saksama dan juga dapat meningkatkan keyakinan serta minat murid terhadap tulisan jawi ini. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan jadual pelaksanaan kajian kami iaitu dalam bentuk Gantt chart. Okey, tempoh pelaksanaan kajian ini adalah selama 3 bulan iaitu daripada bulan Mac hingga bulan Mei. Antara aktiviti yang kami selesaikan dalam bulan Mac ialah daripada item 1 sehingga item 7 iaitu membentuk soalan temu bual guru, mencari guru yang hendak ditemu bual, kemudian sesi soal jawab bersama guru tersebut, analisis, selepas itu analisis data temu bual, membuat soal selidik murid, mengedarkan soal selidik kepada 8 orang murid dan juga menganalisis data soal selidik yang kami peroleh daripada soal selidik tersebut. Kemudian untuk bulan April, item 8 hingga 9 iaitu melapor hasil dapatan data dalam jadual dan juga merancang dan menyusun aktiviti intervensi. Dan untuk bulan Mei pula adalah item 9 hingga 11 iaitu merancang dan menyusun aktiviti intervensi, kemudian membuat cadangan penilaian dan yang terakhir sekali mengemas kini laporan iaitu memastikan semua isi kandungan, rujukan dan lampiran dilengkapkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazwali binti Aziz. Nama metrik P1477790 akan membentangkan anggaran pembelanjaan dan alat bantuan yang digunakan serta kesimpulan.
Berikut merupakan anggaran kos secara terperinci, iaitu kami menggunakan borang soal silit sebanyak 8 helai menyamai dengan 8 orang murid. Kemudian kertas maju 1 helai, ini untuk aktiviti minggu pertama. Kemudian huruf flashcard Jawi sebanyak 1 set. Ini juga untuk aktiviti minggu pertama untuk penilaian. Kemudian kami menggunakan botol mineral besar sebanyak 18 botol. 8 penutup botol ini mewakili pelajar bagi permainan ular tangga Jawi. Kemudian kami akan menggunakan dadu sebanyak 1 unit yang akan digunakan berulang. Seterusnya bola kecil sebanyak 1 biji dan juga flashcard kad warna bergambar serta yang telah dilaminate sebanyak 5 helai. Ini untuk aktiviti minggu ketiga. Yang ke-8, kami menggunakan huruf rawak Jawi sebanyak 8 set. Ini untuk aktiviti minggu ketiga. Yang ke-9, kertas warna, gunting, gam dan alat tulis. Ini adalah peralatan asas sokongan. Yang ke-10, hadiah galakan kepada murid-murid. Contohnya seperti stiker, pensel, pemadam sebanyak untuk 8 orang. Dan terakhir adalah fail simpanan data dan laporan 1 unit untuk rujukan dan simpanan guru. Jumlah keseluruhan yang digunakan adalah sebanyak RM99.30. Secara kesimpulannya, teknik Jawi Mania ini merupakan satu pengajaran yang sangat berkesan dari level yang boleh digunakan pada masa kini bagi meningkatkan penguasaan tulisan Jawi di kalangan murid. Selain itu juga, ia dapat membantu murid dalam mengenal dan menyambung huruf Jawi dan juga dapat meningkatkan minat, keyakinan diri serta pelibatan aktif murid dalam sesi pembelajaran. Di samping itu juga, ia dapat memberi ruang kepada murid untuk belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan tidak membebankan. Dapatan kajian daripada Muhammad Rashid pada tahun 2021 ada menyatakan pembelajaran Jawi memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan pelibatan murid secara langsung untuk menjadikan proses pengajaran yang sangat berkesan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.